Moga Allah memberkati dan mempermudahkan pelayaran kami besok untuk kami berlayar menuju ke Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 18 September, hari Khamis, hari yang ke-6 kami mulakan pelayaran fasa pertama pada 13 hari bulan September yang lepas, dan hari yang kelima kami berlabuh di sini di titik selatan pesisiran pantai Sicily, dan alhamdulillah setelah berbagai perbincangan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan, kami telah mendapat kata sepakat di antara kapten, di antara kru dan juga semua delegasi pelayar untuk kita berlayar memulakan pelayaran pada besok pagi Jumaat, insya-Allah penuh keberkatan untuk kami memulakan pelayaran fasa yang kedua. Gaza dalam keadaan kritikal, dibom, penduduk di utara Gaza, di bandar Gaza dihalau daripada penginapan mereka, dan mereka tidak ada tempat untuk pergi lagi kerana tidak ada seinci tanah pun di Gaza yang selamat. Jadi marilah kita gelombangkan, kita hypekan, kita viralkan misi global Sumut Flotilla ini agar ianya menjadi suara warga dunia untuk menekan rejim, untuk menekan dunia, untuk mereka menghentikan genosid, runtuhkan sekatan, buka koridor bantuan kemanusiaan untuk kita bantu penduduk Palestin di Gaza. Nur Azman bin Ishaq, 18 September menjelang Maghrib di Sicily, Itali. Allahu Akbar.